Tuan puan, pernah tak kita rasa anak kita tak dengar cakap, kita suruh berkali-kali, kita ulang nasihat setiap hari, kita naikkan suara amza supaya dia faham, tetapi pernahkah kita terfikir mungkin anak bukan tidak mendengar dengan telinga, mungkin anak sedang mendengar dengan hati, dan hati itu sedang terluka. Kerana satu hakikat yang kita perlu sedar, anak dengar dengan hati, bukan dengan telinga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-puan yang saya hormati, ramai ibu bapa mengadu perkara yang sama. Anak saya tak dengar cakap, kita suruh mandi, lambat, kita suruh belajar, bertangguh. Kita nasihat tentang adab, sekejap sahaja berubah. Akhirnya kita simpulkan, anak degil. Tetapi persoalannya, adakah benar mereka tidak mendengar? Atau sebenarnya mereka mendengar tetapi hati mereka tidak menerima? Masalah sebenar bukan pada kemampuan anak untuk mendengar. Masalahnya ialah jurang emosi antara apa yang kita ucapkan dan bagaimana ia sampai ke hati mereka. Kita sering fokus pada isi arahan tetapi jarang melihat keadaan hati anak ketika arahan itu diberikan. Jika hati sedang kecewa, arahan akan dirasa sebagai tekanan. Jika hati sedang terluka, nasihat akan dirasa sebagai kritikan. Kita kadang-kadang bercakap dalam keadaan marah, nada tinggi, muka tegang, kata-kata tajam, anak mungkin diam. Tetapi diam itu bukan tanda faham. Diam itu kadang-kadang tanda takut. Dan anak yang takut mungkin menurut sementara tetapi tidak benar-benar berubah. Masalah kedua ialah kita terlalu banyak bercakap tanpa mendengar. Kita memberi nasihat panjang tetapi tidak memberi ruang anak menjelaskan perasaannya. Kita mahu mereka faham sudut pandang kita tetapi kita jarang bertanya apa yang mereka rasa. Anak akhirnya membesar dengan mesej bahawa suara mereka tidak penting. Selain itu, kita sering memanggil kesalahan anak dengan label yang berat. Pemalas, degil, tak guna. Walaupun disebut dalam nada bergurau atau dalam marah, label itu meresap dalam hati. Anak tidak hanya dengar perkataan itu sekali, mereka ulang dalam fikiran mereka berkali-kali. Masalah sebenar juga berlaku apabila kita hanya bercakap dengan anak ketika ada kesalahan. Jarang kita bercakap ketika suasana tenang. Jarang kita duduk dan berbual tanpa tujuan menegur. Akibatnya, setiap kali kita memanggil nama mereka, hati mereka sudah bersedia untuk dimarahi. Maka mereka menutup hati lebih awal, tuan-puan. Anak mendengar dengan hati. Jika hati itu penuh kasih, nasihat mudah masuk. Jika hati itu penuh luka, nasihat akan terpantul keluar. Dan yang paling penting, anak tidak hanya mendengar apa yang kita cakap. Mereka mendengar bagaimana kita membuat mereka rasa. Jika mereka rasa dihargai, mereka akan terbuka. Jika mereka rasa kecil, mereka akan menutup diri. Masalahnya bukan anak tak dengar. Masalahnya kita belum benar-benar menyentuh hati mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-puan, hati anak ibarat tanah yang subur. Apa yang kita tanam akan tumbuh. Jika kita tanam kasih sayang, tumbuh keyakinan. Jika kita tanam penghinaan, tumbuh keraguan diri. Anak mendengar bukan sekadar melalui bunyi, mereka mentafsir melalui emosi. Nada suara kita membawa mesej yang lebih kuat daripada perkataan. Satu ayat yang lembut boleh mengubah hari mereka. Satu ayat yang keras boleh merosakkan semangat mereka. Contohnya apabila anak gagal dalam peperiksaan. Jika kita berkata dengan marah, kenapa tak belajar betul-betul? Mesej yang sampai ialah kekecewaan dan tekanan. Tetapi jika kita berkata dengan tenang, ayah ibu tahu kamu boleh buat lebih baik. Mari kita cuba bersama. Mesej yang sampai ialah harapan dan sokongan. Anak yang merasa selamat secara emosi lebih mudah menerima nasihat. Keselamatan emosi terbina apabila anak tahu mereka tidak akan dihina walaupun melakukan kesilapan. Apabila anak yakin bahawa rumah adalah tempat paling selamat untuk gagal, mereka akan lebih berani mencuba. Selain itu, komunikasi bukan sekadar bercakap. Ia juga tentang mendengar dengan empati. Bila anak bercerita, walaupun cerita itu kecil, sebenarnya mereka sedang membuka pintu hati. Jika kita respon dengan perhatian penuh, pintu itu akan terbuka lebih luas. Jika kita respon sambil melihat telefon atau memotong cerita mereka, pintu itu akan tertutup sedikit demi sedikit.
Kita juga perlu sedar bahawa anak belajar daripada cara kita bercakap dengan orang lain. Jika kita bercakap kasar kepada pasangan atau orang sekeliling, anak akan menganggap itu normal. Tetapi jika kita menunjukkan adab dan kelembutan, mereka akan meniru. Hati anak sensitif. Walaupun mereka tidak membalas kata-kata kita, mereka menyimpan perasaan itu. Dan perasaan yang dipendam lama-lama boleh menjadi jarak emosi yang besar. Tuan-puan, untuk menyentuh hati anak, kita perlu merendahkan ego. Kadang-kadang kita perlu minta maaf. Kadang-kadang kita perlu mengaku silap. Itu bukan melemahkan autoriti. Itu menguatkan hubungan. Apabila hati anak terasa dihormati, mereka bukan sahaja mendengar dengan telinga. Mereka mendengar dengan jiwa. Saya ingin kongsikan satu kisah. Seorang ibu selalu marah anak perempuannya kerana lambat bersiap ke sekolah. Setiap pagi suasana tegang. Suara ibu tinggi. Anak diam. Hari demi hari perkara sama berulang. Suatu hari guru memanggil ibu tersebut. Guru berkata anaknya sering termenung di kelas dan kurang bersemangat. Ibu itu terkejut. Di rumah anaknya kelihatan biasa sahaja. Malam itu ibu duduk di tepi katil anaknya dan bertanya dengan lembut, "Kenapa akhir-akhir ini kamu nampak sedih?" Anak itu terdiam lama. Kemudian perlahan-lahan berkata, "Saya takut pagi-pagi. Saya takut buat salah dan kena marah." Ibu itu tersentak. Selama ini dia fikir dia mendidik disiplin. Rupanya anak mendengar dengan hati yang takut. Sejak hari itu, ibu ubah pendekatan. Dia kejut anak dengan pelukan. Dia bercakap dengan nada lembut walaupun dalam keadaan tergesa-gesa. Beberapa minggu kemudian, perubahan ketara berlaku. Anak lebih ceria, lebih cepat bersiap, lebih terbuka bercerita. Apa yang berubah bukan jadual, bukan peraturan, tetapi nada dan pendekatan. Ada juga kisah seorang ayah yang selalu memberi nasihat panjang setiap malam. Anak remaja itu hanya mengangguk tetapi tidak pernah berubah. Suatu hari ayah berhenti memberi ceramah. Dia hanya bertanya, "Apa yang kamu rasa akhir-akhir ini?" Anak itu akhirnya bercerita tentang tekanan sekolah dan rasa tidak yakin. Buat pertama kali, ayah mendengar tanpa menyampuk. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Tuan-puan, kadang-kadang anak tidak perlukan lebih banyak nasihat. Mereka perlukan lebih banyak difahami. Anak dengar dengan hati. Bila hati disentuh, perubahan berlaku secara semula jadi. Tuan-puan yang saya hormati, bayangkan satu hari nanti anak kita dewasa. Mereka berhadapan cabaran hidup. Mereka gagal, mereka kecewa. Dalam saat itu, satu suara akan muncul dalam hati mereka. Suara siapa? Adakah suara yang keras dan merendahkan atau suara yang lembut dan menguatkan? Suara itu terbentuk hari ini. Cara kita bercakap hari ini akan menjadi suara dalaman mereka esok. Jika kita mahu anak yang yakin, kita perlu bercakap dengan keyakinan kepada mereka. Jika kita mahu anak yang beradab, kita perlu menunjukkan adab dalam kata-kata kita. Jika kita mahu anak yang kuat jiwanya, kita perlu menjadi sumber kekuatan, bukan sumber ketakutan. Mulai hari ini, sebelum bercakap, tanya diri, adakah kata-kata ini membina atau meruntuhkan? Adakah nada ini menyentuh atau melukakan? Kita mungkin tidak boleh menjadi ibu bapa sempurna, tetapi kita boleh menjadi ibu bapa yang sedar. Jika perkongsian ini menyentuh hati tuan-puan, saya jemput tuan-puan untuk tekan butang subscribe dan sertai channel Pengetua AI. Di sini kita belajar bersama menjadi ibu bapa hebat, mendidik dengan kesedaran, membina anak bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga kuat jiwa dan sahsiahnya. Kerana akhirnya anak tidak hanya ingat apa yang kita beri, mereka ingat bagaimana kita bercakap dengan mereka. Anak dengar dengan hati, bukan dengan telinga. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.